Dahlia, apa ni nak balik ni? Kau ni jaga diri elok-elok. Jangan mendiri je kat dalam bilik terus. Yelah, aku tahu. Aku fikirlah macam mana. Tahu kau risau kat aku. Aku, Dahlia. Hidup mengajar aku untuk terbiasa dengan kekurangan. Belajar berdiri sendiri, bukan kerana mahu, tapi kerana harus. Terkadang hati meronta, ingin seperti yang lain. Tapi aku diam, menelan rasa yang tak tahu bila akan hilang. Syukur Ramadan ini masih ada rezeki. Tapi esok, lusa, lapar ini bukan sekadar di perut, tapi di jiwa yang terus belajar menerima. Ni, aku nak tanya kau dah ni. Kau ada nampak Dahlia? Ada, tapi minggu lepas lah. Kenapa ni? Sebabnya tak tahu dah ni, aku try call dia tak angkat. Mesej dia pun dia tak reply. Last kami jumpa dia waktu kami hantar Dahlia balik kampung hari tu kan. Tak tahu dah ni. Kau rasa di mana ni? Sepatutnya korang lah lagi tahu kat korang rapat. Arif, nak cuba sekejap boleh? Ya Dini, Nazrin. Masuk. Ya Dini Nazrin, ada apa ni? Ada apa-apa ke yang saya boleh bantu? Okay, ni Arif sebenarnya cerita dia. Benda ni baru jadi. So ada bawa tak macam Nazrin dan Dini ke ada plan untuk bawa klinik kaunseling ke? Arif? Itu dah tu, kalau boleh nak minta Arif bawa Dahlia ke klinik kaunseling lah. Boleh ke dia? Cuba try. Okey. Alright, Alhamdulillah. So dia kata besok pukul 2 petang. So saya minta nanti bantuan Nazrin dan Dini cuba bawa dia pergi klinik kaunseling lah. Boleh ya? Okay, 2 petang kan? Kita cuba yang tu lah. Boleh. Terima kasih banyak Arif. Dahlia, macam muka. Kami baru cakap pasal kau Dahlia. Oh ya ke? Weh, kau pergi mana sebenarnya? Lama tak nampak kau. Aku call kau tak angkat, message tak reply. Kau kenapa sebenarnya? Ramai ni silap kau. Kau pergi kat ni. Okey je, aku dah sini je. Serius eh? Serius. Kau free tak hari ni weh? Free je. Free singkut? Ya. Jom weh, Jom. ikut aku. Jom, Ikut je mana? Ikut je. Pergi mana ni? Ikut je kita orang. Okey. Macam mana Dahlia tadi jumpa dengan kau lagi tak? Okey dah, Alhamdulillah. Terima kasih sangat kau risau kat aku. Alhamdulillah. Dahlia ni kan seorang. Kami ada je dengan Dahlia. Apa-apa boleh beritahu kami. Dia bersama-sama kau. Okey, boleh boleh. Nak dekat asal dah. Jom kita pergi masjid. Jom. Ini sahabat tak? Kenapa? Inilah dia plan. Oh inilah pelajar tu Dahlia. Apa khabar? Ya. Dahlia jangan bimbang. Di PIHPA kita ada banyak mekanisme yang akan membantu pelajar di dalam kesukaran. Jadi Dahlia perlu teruskan perjuangan, tamatkan pengajian dan lulus dengan cemerlang. Selamat datang ke keluarga PIHPA. PIHPA USM mengucapkan